Hai semua, hari ini kita akan belajar tata bahasa iaitu kata penguat. Apa maksud kata penguat? Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Terdapat 3 jenis kata penguat yang kita akan belajar: kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan juga kata penguat bebas. Mari kita belajar setiap jenis kata penguat. Pertama, kita akan belajar kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan digunakan di hadapan kata adjektif. Contoh kata penguat hadapan ialah terlalu, paling dan agak. Contoh ayat untuk kata penguat hadapan bagi terlalu ialah baju di pasaraya itu terlalu mahal. Manakala untuk kata penguat hadapan bagi paling ialah sambal tumis itu paling sedap. Dan akhir sekali, contoh ayat kata penguat hadapan bagi agak ialah jalan di kawasan itu agak bahaya. Seterusnya, kita akan belajar kata penguat belakang. Kata penguat belakang digunakan di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat belakang ialah sekali, nian dan juga benar. Contoh ayat untuk kata penguat belakang bagi sekali ialah pendapat murid itu baik sekali. Manakala untuk kata penguat belakang bagi nian ialah nyaman nian udara di puncak pusat peranginan tanah tinggi. Dan akhir sekali, contoh ayat kata penguat belakang bagi benar ialah cantik benar rantai mutiara ini. Akhir sekali, kita akan belajar kata penguat bebas. Kata penguat belakang digunakan secara bebas sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh kata penguat belakang ialah amat, sangat dan sungguh. Contoh ayat untuk kata penguat bebas bagi amat ialah kraf tangan itu amat cantik. Kraf tangan itu cantik amat. Manakala untuk kata penguat bebas bagi sangat ialah beg pakaian yang dibawa oleh Surya sangat berat. Beg pakaian yang dibawa oleh Surya berat sangat. Dan akhir sekali, contoh ayat kata penguat bebas bagi sungguh ialah kereta yang dipandu oleh Hilman sungguh laju. Kereta yang dipandu oleh Hilman laju sungguh. Terdapat juga unsur penguat yang boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif. Contoh perkataannya ialah sungguh amat merdu, sungguh kurang sopan dan terlalu amat pedih. Contoh ayat pula, suaranya sungguh amat merdu. Perangainya sungguh kurang sopan. Katanya terlalu amat pedih. Maka berakhirlah pembelajaran kita tentang kata penguat pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa di pembelajaran seterusnya.